إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hai, selamat Hari Raya kami semua ucapkan. La 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 la. Alhamdulillah. Jam sekarang dah pun pukul 9 pagi. Aku dah pun selesai menunaikan solat sunat Aidilfitri. Sekarang ni nak tunggu diorang family aku semua keluar. Lambat betul diorang ni. Aku yang keluar awal ataupun diorang yang lambat. Aku yang keluar awal. Okeylah, kejap lagi kita orang nak balik ke rumah. Dan macam biasa, rutin di pagi Aidilfitri, acara bermaaf-maafan, bersalam-salaman, bagi duit raya. Dan juga time ni lah kita nak tengok orang perempuan mengaku kesalahan mereka. Setahun sekali je benda ni berlaku. And insyaAllah pukul 1:30 lepas zuhur nanti kita orang akan bertolak balik ke Banting, negara Banting, kampung. Okey. Jadi tersilap. Ha? Keluar dulu. Tak agak dah. Aduh, masak. Cakap. Cakap tak selamatkan ibu? Tuan? Ambil kat belakang. Abang tersilap. Ha? Tersilap apa? Abang keluar awal. Kenapa abang keluar awal? Ha? Lama dia tengok abang. Dah kenapa? Abang terbiasa. Iyalah. Abang lama. Ada muka macam orang nak terkecing tak? A few moments later. Soleh. Selamat berlaya-laya. Sima. Sima. Tengok ibu apa yang pelik. Tengok dulu. Apa yang pelik? Siapa lah yang perasan ni? Makcik tu perasan sebab tu tegur ayang. Soleh. Selamat berlaya-laya. Masuklah. Abang maafkan ayah. Awak pun juga. Betul. Bla bla bla. Minta maaf. Cepatnya tiup belum habis. Tak apa. Habis. Kenapa tak nangis? Dah nangis. Nangis. Ni apa saya nak duduk? Kau nampak air mata dia tak? Lepas tu kami nangis. Wah, Ui. air raya. Selamat. Minta maaf kalau yang ada. Air ada saya tidak tahu. Selama ini air. Bapa maafkan kerana bapa cakap itu. Teruskan jadi anak yang baik. Papa seronok tengok ayah berubah daripada dulu. Baru datang
ada baru nak baik. Terus. Ya. Sama tu. Mereka makan minuman. Sila apa yang ini apa semuanya. Walaupun kita tak berani jumpa. Tapi itulah. Terima kasih tu. Tolong jaga family kita. Support korang memang ayah semua. Biasa. Boleh go jalan. Boleh rumah tu. Korang semua anak yang baik. Tak ada dosa. Ni yang paling jahat dalam negara. Tak ada pun. Sima nangis betul. Ibu tak nangis betul ni pun. Terima kasih dah. Tuan Puteri yang kau. Hadiah paling best. Masih kan coba. Ni lah itu selalu main dia. Kalau marah betul salah salah. Uju dapat 2 special. Dia marah nanti. Kasih dah sebab lagi untuk baju. Salah-salah dulu ya? Boleh? Dulu lah. Ni Saya dulu kan? boleh. Tak berhenti, tak raya. Tak betul jadi second. Ada tolong. Kalau saya berhenti terkurang, tak didialkan Jadi saya maafkan. Tak ada salah pun korang ni dah. Terima kasih dah. Jaga tim Allah dah. Teruskan jadi menantu yang baik. Teruskan. Sekali lah kau siap kan? Ni apa ni? Main raya, maaf saya batin. Nak untuk nak minta maaf kalau segalanya lah. Kalau cepat silap ke, terleka ke, macam sombong kat jadi ke. Dan minta semuanya yang jadi dah telah bagi halalkan. Terima kasih tau. Jadi anak yang soleh. Alien. Ya. Sama. Aku minta maaf sama silap. Selamat Hari Raya. Salam. Salam. Ni pegang sini. Hari Raya. Ya. Muah. Ya, saya dan raya. Malaya. Tidak tunggukan untuk ni pula ya. Limited. Soalnya belum ada dosa lagi. Ya. Ini soleh dengan topung. Ya. Ada poket. Ada poket. Boleh masuk poket. Nak masuk sini. Simpan sini satu. Yuk. Nanti buka salam dulu. Kamu terus. Salam Tok Bu. Selamat Hari Raya, Alam. Alam. Tobu. Sama Ya, simpan. Sombong ke. Ya. Boleh buka Ya. Salam Tok Bu. Salam Tok Bu. Tu jalan Tobu. Raya. Raya. Ni. Muah.
Sayang tak bu? Sayang tak bu? Sayang. Ya. Buka. Ibu buka dulu. Ambil ni. Report dia. Okey. Ipok. Muah. Ipok dulu. Ya, Bapa buka. Ajak. Ni je bapa buka. Dengar bapa buka. Ya. Dia nak macam jawab. Memang dia tahu. Dah tak? Surat tadi tak ada lampu kan. Tahu kan? Dia dalam bilik mandi selalu. Ya. Bapa buka tu. Tengok. Dalam tubuh. Saya Salam. Alhamdulillah. Asyik. Salam Pak Long pula. Salam Pak Long. Selamat Hari Raya. Cima. Belum. Adik nak salam. Tunggu solat. Solat nanti kau dapat tempat duduk. Terima kasih dia. terima kasih. Kalau ada kita ni Abang bobok belum lagi. Salam dulu sama ayah. Selamat Hari Raya. Sayang Bapa. Ini dia. Mama cakap salam tak apa. Tahu. Dah baik. Salam ibu. Ibu belum? Ibu? Babat? Ibu boleh salam. Soleh? Salam bapa. Bye. Salam. Babat. Salam. Sini dekat dia. Salam Ayla, sama ayah. Sayang. Tak maaf ya. Jangan marah. Kembali dalam rambut. Dalam sebuah. Memang. Tahu dia nak beremosi. Ini buat kampung yang habis. Oh, ya. Kamu punya dia yang Semua rumah. dia tik. Saya pisang dia tik tak. Original tulis. Adik. 5 hours later. Okey guys, jam sekarang pukul 3 petang. Kita orang nak bertolak balik ke Banting. InsyaAllah kejap lagi kita orang sampai kalau tak ada apa-apa. So kita akan beraya di kampung. Besok malam baru balik sini kot. Aku ada dengar macam ada satu plan menarik, tapi tak confirm lagi. Tengoklah. Kalau jadi, jadilah. Kalau jadi memang best. Kalau tak jadi pun best juga. A few moments later. Okey guys, alhamdulillah kita orang dah pun selamat sampai ke kampung Sungai Kelambu Banting, rumah bini aku. Kampung bini aku. Aku tak ada kampung. Sedih. Daripada dulu sampai sekarang menumpang kampung bini. Okey, itulah dia. Kereta-kereta ada Ipa Duai, Besan, Jiran. Banyak kereta lah. So, insyaAllah kita orang hari ni tak tahu lagi apa aktiviti. Aku just go with the flow. Tapi yang pentingnya, insyaAllah, raya ketiga ada something yang menarik. Aku tak boleh cakap sekarang, rahsia. Simpan dululah Okey, aku nak lepak dulu, ambil nafas. Salam dengan mak mertua aku pun belum salam lagi. Nanti kita update time to time, insyaAllah. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia pada selalu. Selamat Hari Raya Aidilfitri ucap selamat mengucap Aidilfitri. Hari Raya. Salah Hari Raya.
next day. Hari raya kedua, pukul 2 petang, kita orang beraya rumah Paman Pong, paman kesayangan mereka. Ten 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 ketuk ketak ketung tak ketak kecung. Berlalulah sudah lama dan Apa panggil? sebulan berpuasa. Okey, jam sekarang pukul 5.30 petang, hari raya kedua, hari Selasa hari ni. Ada lagu pula. Okey. Macam itulah hari raya untuk tahun 2025 ni. Aku rasa tak ada apa yang menarik sangat pun. Aku pun tak ada rasa macam nak merakam sangat sepanjang raya ni. Banyak tidur makan dekat rumah mak aku dan pergi baraan apa semua pun. Aku tak berapa nak rakam. Tak apalah, insyaAllah tahun depan lah, sebab plan yang raya ketiga tu pun rasanya macam tak jadi. Banyak benda yang tak jadi. Aku pun rasa kurang sikit tahun ni lah. Tu je lah. Okay guys, bini aku dah sampai. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Adios berambus. Apa sahaja dia panggil aku? Ha? Soleh nak balik. Soleh. Okay. Bye. Oh, rakam. Yang raya ketiga tak jadi lah. Tak jadi. Apa plan pun tak jadi. Tak best. Raya tahun ni tak best. Tak best kan? Tak best. Balik rumah tengok drama je lah. 1000 tahun. Krik-krik. Raya yang tak best. Langsung tak best. Besok ada jadi orang tua ni. Special lah. Besok kita cipta special nak? The next morning. Hai guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hari ni raya ketiga. Kalau semalam kita orang rasa macam tak pergi mana-mana, rupanya malam tadi birthday girl ni umur dia dah separuh abad. Kita on decide untuk pergi je lah mana-mana. Tengoklah. Tak tahu lagi nak pergi mana, jalan je dulu. And jam sekarang 8.30, kita orang nak siap keluar cari sarapan kalau ada. Tak ada, kita makan mamak. Alright, jom kita gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Dah yang. Okey, jam sekarang pukul 9.30 pagi. Kita orang terpaksa pergi ke workshop kereta ni. Rupanya minyak hitam dia dah sangat-sangat low. Aku bawa pun dah tak sedap. Sekali aku check tengok dah overdue, kena servis. Adanya buat gila nak pergi jauh-jauh, tak servis memang habis lah. So sarapan tadi tak berjaya kita orang cari. Kedai sarapan semua tutup. Last sekali kita orang decide nak pergi mamak je lah. Ini masih lagi dekat Bandar Baru Nilai, Aeon Nilai. Daripada dulu letak tiga naik. Magic. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Nak tanya, ada kosong ke mesti hari ni? Okey. Bilik triple, maksud dia boleh muat 6 orang. Tak perlu.
bagi tahu. Pun jadilah, janji boleh tidur. Ada aircon sikit boleh lah. Boleh kita nak yang tu. WhatsApp nanti awak bagi nombor. Boleh? Ke macam mana? Saya save lah. Nombor lain. Nak ni telefon. Kejap dia salin. Okey. Nombornya apa ya? Ya. 017 Belum. 206 017 8666 017 Okay. 206 8666. Dah. Betul. WhatsApp situ and then booking kat sana yang apa tadi kata dom. 6 orang dom Okey then kita booking kat situ lah sekarang. Boleh. Alright. Okay. Dah. Kita orang baru dapat homestay. Dom. Dom ni kira macam asrama. Dia macam asrama, ada 6 orang boleh masuk. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah, lega. Dah. Ini aku selagi tak dapat bilik dia tak makan. Makan. Lori tu pun dah nak jalan dah. Ya. Jalan dulu. Siapa parking? Bismillah. Limau dia confirm masam. Boleh kan? Okey. Boleh makan? Itu dah lama tak makan mamak. Aku pun. Sampai hari ni darurat. Silap dia pun KFC boleh makan hari ni. Okey. Sikit dulu, kejap lagi kita sambung jalan. Alhamdulillah, kita orang dapat selamat bersarapan. Perut pun dah kenyang. Jam sekarang pukul 10.30 pagi. Kita orang nak sambung perjalanan menuju ke Sekincan. Tak tahu pukul berapa sampai. So kita tengoklah timing 10.30 pagi. Jaga sampai lebih kurang dalam 3-4 jam macam tu. And sekarang ni aku berada di Pekan Lama Nilai. Depan ni sekolah. Lepas tu ada klinik sebelah sana. And itulah, bini aku pun dah berjaya dapatkan homestay. Lega gila weh. Sebab pagi tadi masa keluar, masa nak pergi ni, kita orang belum ada tempat tinggal lagi. Dah banyak homestay aku call, semua penuh. So akhirnya dapat jugalah. Lega lah. Bini aku pun dah boleh senyum. Alright guys, aku nak gerak sekarang. InsyaAllah doakan kita orang selamat sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Jam sekarang pukul 11.15 pagi. Kita baru je masuk highway baru WCE. Suspend ni tak tahu jalan dia macam mana. Tol berapa, apa dekat depan kita tak tahu. Reda je lah. So WCE baby. Siapa Hafiz dah pakai banyak kali ya. Okay guys, Assalamualaikum. Kita orang sekarang berada di tanah perkuburan Islam Bukit Engku Kasim, Kampung Kuantan Gelang. Panjang cerita dia. Aku ingatkan WCE tu. Assalamualaikum ya ahli kubur. Aku ingatkan WCE tu dia terus sampai Kuala Selangor, tak ada. Dia putus dekat Shah Alam. Tak pasal-pasal masuk Federal Highway, ICT. Alang-alang dah sampai situ. Kita singgah dululah ziarah kubur arwah isteri aku. Mungkin Allah hantar suruh pergi menziarah. Mana yang pokok beri tu Kalau tak pasal silap jalan ni, mungkin tak pergi kubur. Dengan cara ni kita orang sampai. Itulah hikmah
di sebalik kesesatan yang berlaku. Cuk, ada pokok orang hours later. Okey guys, jam sekarang dah pukul 1:30 petang. Terus Terus. Kita orang sekarang ada kat ni. Kampung Seri Tiram Jaya. Maju Erat Lestari. Lagi berapa minit kita sampai insya-Allah. Tak tahulah kat mana ni, tapi Tanjung Karang kot, macam tu lah. Alhamdulillah. Kita dah sampai sawah ni, kira macam dah dekat sangat lah ni. Allah Akbar. Allah Akbar, ya Allah. Aduh. Abang nampak tak? Tak. Dia punya bonggol tak ada belang-belang. Kan? Tak ada. Kau takkanlah abang saja nak melanggarnya. Abang pandang depan ke pandang sawah? Tak pandang, abang cakap je. Ni jaga. Ni sawah, tengok. Padi dia sampai tepi jalan ni. Ni. Petik yang padi. Ni bukan padi tu, lalang. Bukan. Kan, ni lalang lah. No, boleh capai daripada tingkap. Yang tengok minyak hitam belakang ada menicicih ke? Tak nampak sebab kereta Maybe ni kacau. Maybe tu siapa? Orang lain. Stranger. Tak ada lah. Satu. Nampak tak? Parit. Tak nampak Di sinilah mereka membekalkan air untuk pesawah-pesawah padi yang sebelah kiri. Tu. Sawah-sawah. sawah. Wah. Aku tak tahu lah ni kawasan apa. Kawasan apa dia? Skincan dah? Belum? Tanjung Karang. Skincan dah. Belum. Tanjung Karang. Baru Tanjung Karang. Ini. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas.
Okey guys, jam pukul 2 petang. Sebelum sampai ke homestay daripada kawasan sawah padi tadi, ada ni kehidupan. Ada macam orang jual-jual. Tu tengok, jagung. Tapi belum rebus. Oh, kita rebus sendiri. Ada orang jual jagung, jajan. Assalamualaikum. Yang dah rebus tak ada jagung? Yang dah rebus? Oh, ada Alright. Oh, ada. Oh, yang ada yang. Apa nak? 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 Yang dalam cup Oh, jagung rebus. Stop ni. Daripada tadi. Mereka? Daripada tadi. Rezeki sih. Datang lagi. Apa buat nak jago ni? Dia rumah yang mengajuk pada. Dia jago pada. Oh, ya. Saya lepas abang ni. Kalau tak saya merajuk. Lepas ni baru kita pula. Mana apa bang? Saya dua kak. Ya? Apa? Saya? Saya seorang je kot. Diorang tak penting. Yang, ayah nak ke? Tak nak? Saya seorang je. Ingat je, saya tak dapat saya merajuk. Saya kalau merajuk buruk. Pakcik tu kata ni Tanjung Karang lagi. Tapi dia kata daerah-daerah Tanjung Karang, Kincan, Sungai Besar semua dekat-dekat je katanya. Beberapa batu aja dah sampai. Yang bini aku ni beli air memang lama. Tak settle-settle daripada tadi. Tu. Pakcik tu cakap lagi, ini jalan alternatif. Jadi sini memang kereta banyak. Daripada sini ke sana, daripada sana ke sana pun banyak. Itu. Pakcik tu kata lagi, aku ni handsome tak terperi. Kalau dia ada anak perempuan, dia akan pinang aku. Pakcik tu kata. Tak tunggu Ain dia baru beli jagung. Pakcik tu kata, ini masih lagi Tanjung Karang. Betul? Tapi pakcik tu kata, daerah ke daerah dekat je. Berapa batu. So, Kincan ni sebelah ni je kot. Tengok map. Sebab Waze pun kata dah dekat. Diorang dah sampai. Diorang dah sampai. Tapi diorang tak boleh masuk. Dia kata lamanya. Dah tu, pakcik tu kata, abang handsome tak terperi. Dia kata, mana bininya? Pandai cari lelaki. La ilaha illallah. Pakcik tu kata, dah lah bang. pakcik tu kata bukan abang. Tak adanya. Ya, pakcik tu banyak berkata-kata. Bila yang ada je dia malu, dia pergi jauh-jauh. Okey. Kita pergi tunggu Ain kat kereta Ain pandai seberang tak? Kan tinggalkan dia nangis. Tapi sabar abang ada. Okey guys, jam sekarang dah pun pukul 2. Nanti lagi 1 hari abang cakap. Lambat lagi. Tak apa. Jam sekarang dah pukul 2 petang. InsyaAllah anak aku pun dah sampai dekat homestay. Kita orang on the way. Depan sikit je lagi. Nak beli Naruto pula kirim air apa? Honeydew. Tadi tak kirim, sekarang baru nak kirim. 10 tahun lagi kena tunggu. Bini aku tu kat situ main lama. Mungkin kawan dia kot yang jaga air tu. Tak apalah. Aku nak tengok sungai ni macam best. Apa dia? Honeydew yang sedap dan lezat. Honeydew. Usah-usah. Okey, lokasi kita orang beli air kelapa makan-makan tadi tu kat sini ni. Dia tulis I love JPS Kuala Selangor, Jabatan Pengairan dan Saliran Kuala Selangor, JPS. Dekat sini. Lepas tu ada tulis kat sini, dia tulis
Dataran JPS. Orang Tanjung Karang dia tahulah kat mana ni. Tengok gambar rumah warna biru tu pun dia dah tahu dah. So sini memang jalan dia agak sibuk. Sebab dia kata ni jalan alternatif. Kalau tak mau ikut luar atau nak elak jam, inilah. Walaupun jalan dia sempit, tapi janji tak kena jam. Dia orang sanggup. Aku dah langgar Bonggol beratus kali lah. Dah boleh tu. Biar Ian guide jalan. Mana? Mana Ian? Tu kan masuk tu. Yang itulah sana. Masuk sini ya? Tu depan. Okey. Okey guys, alhamdulillah. Pagel-magel 2.5. 1.5, 2.5. Kita orang dapat sampai ke homestay yang last minute. Yang tadi masa tengah makan Maggi goreng mamak, aku call terus dapat. Inilah dia. Ada tadi. Nanti korang tengok baliklah video masa mula-mula tadi. Kita makan kedai mamak. Bini aku tu tiba bagi telefon. Ya, itulah. Kalau Allah kata ada, adalah. Kalau Allah kata jadi, jadi. Inilah cara kita orang bergerak. Kun payakun. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal boleh masuk sini tadi. Tak apa, ini pagel-magel. Kita nak tunjuk jalan tepi. Ni. For homestay guest only. So check in guest. Check in kat sini. Pukul 3 kata. So Tu kenapa? Oh, tu kereta elektrik. ni boleh masuk situ ya? Parking sana ya? Kita berhenti sini dulu Check in ke? Tak tahu. Parking kan? Nak parking dulu. Bobok kat sini ni. Bobok parking kat sini. Kita kena register tu. Register dulu ya? Sekejap. Reception. Sebab orang yang kita Azhar ni dah Dah settle register Alright. Parking jap. Okay, so kita nak pergi register dulu. Bunyi ya? Oh, macam dah dekat je. Kan seperti selamat lumas anak ala Alhamdulillah. Bagi air kat diorang. Honeydew. Nama dia Triangle Farm Cottage House. Nama dia. Selamat petang. Reception Anis. Dah. Okay bang, kita orang ada booking tadi. Ini lepas baru masuk. Macam mana? Itu check in sana. Check in sana. Ini kereta lepas baru masuk kereta. Oh, terus bawa kereta terus. Oh, kereta ni lepas. Okey, jom. Follow kita orang, kejap. Kereta ni settle, kita pergi. Ikut habis. Jom. Oh, macam tu. Okey. Masuk kereta. Pegang. Tegak je ni. Ni kejap-kejap sabar. Mana tingkap ni? Oh, check in sini. Oh, dah boleh check in? Nak bayar bil kat tahu sini. lah. Ada Dah. cash ke? Cash? Selamat petang. Suhairi Samsudin yang handsome. Oh my god. Dom. Seriusnya? Boleh. Kejap. IC saya kat bini. Sebab
Dia tak bagi keluar kelabing malam-malam. Banyaklah. Apa tu? Roboh pula rumah awak. Apa benda bang? Tak lah. Macam sampah kopi ko tu je. Sampah tak apa, jangan duit. Alright, I see Apa benda? Tengok air je. Apa benda jatuh? Ada benda jatuh tadi apa? Kopiko kata dia. Oh, kopi ko ya. Oh, gula-gula kopi ko cucunya semalam. Tak, kalau tak ada awak ambil je lah Kang makan. Nombor telefon. 018 2388 970. Tapi nombor telefon. Sorry? Dua yang belakang ni. Yang bilik L ni. Ya. Awak ceria lah, bagus lah. Ni yang call mula-mula tadi ke? Yang masa call yang mula-mula tadi kot? Yang mula-mula call tadi Yes. Saya lah orangnya. Saya tengah makan mi goreng mamak tau. Okay, kan dua-dua access card. Kau masuk touch dekat situ, keluar dekat belah sana. Okay, nanti satu kad bagi kat kereta belakang, make sure esok pulangkan balik. Ya. Ininya straight sampai hujung. Dah boleh masuk ke? Boleh? Dah boleh dah? Dia Okey. belok kiri sampai hujung. Nanti dekat hujung ada kereta. Nanti ikut contoh kereta tu parking macam mana lah. Ada tulis D1. Yang ni bukan dom lah. Yang ni bukan, dia belah belakang. Oh, belakang. Tu esok check out pukul 12. Kalau lebih kita charge per hour 15. Alright. Okey. Check out 12. Betul. Okay. Okay, awak yang ceria. Banyak Terima kasih. sekali lalat. Bye. Itu boleh buat bini tu. Jadi juju tu. Jujur. Itulah. Sampai Ayin jadi introvert. Diam. Terdiam. Ni apa kata satu je yang ni. Tak sempat, tak boleh nak bercakap. Ayin dah rakam muka dia tak? Ada banyak. Mana Dom? Ni. Tu tengok kereta parking ikut dia. Dia terus Ain tak boleh nak masuk online. Ayin jadi introvert. Tadi dia Diam boleh lagi. terus. Jadi yang boleh makan lagi. Itu makan apa-apa tu. Mana dah begitu ni tu? Ni lah. D1. Ibu dulu call papa macam tu lah dia. Si betul lah abang ni. Kena loh, kena. Ayin tengok Ayin tak dengar suara. Senyap terus. Kagum. Tengok dia. Laju cakap. Saya introvert. Dah matikan. Ni ke pintu ni ke? Okey, sekarang kita nak cari bilik ada bagi. Ni playroom pun ada. Bilik korang di satu. Karaoke room. Oh, sekarang bapak panas nak lompat. Garing. CR. Kolam. Itu ada kolam. Ini korang ni. Ini. Oh, glamping sini. Ni D5. Yang tu D3. Oh tu D1. Dekat dengan kereta kita lah. Ni glamping. Dia ada macam-macam, babe. Glamping. Ada kabin. Tapi tak ada aircon. Oh, ada. Ada aircon. Tu ada kompresor. Itunya engine.
Ya, sebab tadi dari Papa cakap untuk 6 orang. Terus dia bagi dia bagi yang ni. Sekali baring beratur. Tak payah ikut pun tak perut. Ini ke? Yang ni. Ha? Tak ada. Ini bukan. Itulah, Tanam Jambu kan? jambu itu. Jambu Bapak Amir. Jambu batu. Di 1, di 3. Ini macam nombor 1 ke nombor 2? Tiga. Rumah kita pun terbalik kan? Rumah kita pun terbalik. Ha. Ini pun terbalik. Coincidence. Ha. Masuk dulu abang nak kencing. Nampak fuck. Yo. Full lama. Lagi tu. Lagi tu. Ini pekerja. Ini terlebih banyak ni. Terlebih katil. Kalau kata sempit juga entahlah. Sempit ni, sempit tak boleh. Ya, asal terlebih kasih. Oh, bagi satu star lah. Satu untuk siapa boleh cari awet bawa balik. Ada tu dekat ni. Ho. Ataupun dekat pasar tu ambil satu. Satu pang. Tali ni ada dua. Kau nak ada dua lagi. Dia ada pelamin, pentas. Ini rare. Okey lah daripada tidur dalam kereta, tidur dekat sawah, tidur dekat entah apa-apa kan. Okey lah. Tu ada susun. So sebenarnya total katil tilam yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hui. Kita ada 6, 4 lagi lah. Amit Sima Soleh. Tak tahu malam ni. Ambil Sima Soleh, awet pasar. Awet pasar. Awet counter. Awet pasal tak nampak. Kita rakam. Bapak gila lah. Ini dah pilih katil yang mana satu nak. Ada lagi kosong ni. Siapa nak mari kita pergi sekarang. 10. Tak, saya boleh gabung. Toilet kita ada 2 ni satu. Ada shower, ada heater. Boleh hisap rokok. Boleh hisap rokok. Selesa. Sebelah sini pun buka lampu. Buka lampu. Ada heater, shower, Ni untuk ni lah, air panas. tak tersumbat, Ni untuk panas. cantik. So basically kita tak dapat nak complain lah. Harga dia 300. Ini sebab hari raya kot. Kalau hari biasa mungkin 200.5 macam tu. 300 berbaloi 10 orang. Tak gaduh sempit. Tak. Aircon ada 2. 1. Aircon ada 2. Ya. Aircon ada 2. Tiba ada. Ada tiba-tiba ada 10 orang. Ada 4 lagi tu. Awet pasar. Kalau awak pasar. Aduh ya gila. Okey. Ngam.
Alhamdulillah, jam sekarang dah pun pukul 3 petang. Kita orang semua dah check in selamat, dah masuk dom, bilik hotel. Aku dah panggil apa? Dom. Dah panggil dom. And budak-budak pun tengah ambil barang kat kereta. Itulah cerita dia. Kita orang ni sebenarnya memang macam ni lah. Tak pernah plan, tak pernah rancang nak buat apa, nak pergi mana, ada apa kat depan, tak ada. Redah je. Tadi masa kita orang keluar sebenarnya tak ada homestay lagi. Tak ada. Gamble je. Yakin je. So Allah kata kat sini, okey lah. Sebelum sampai sini pun Allah kata singgah kejap ziarah kubur. Kita buat, ikut je, go with the flow. Best kan ya? Life macam ni paling best. Jangan terlalu merancang sangat. Sebab plan kita sebenarnya tak pernah best. Plan Allah lagi best. Bagi dia je buat. Jalan je. Kita sebagai manusia, tarik nafas, jalan, serah. Tawakal tu. Alright, aku nak rehat dulu. Mungkin aku nak tunggu masuk. Dia orang kata nak tunggu asar baru nak jamak. Makan apa pun tak tahu lagi ni. Sebab kedai makan payah nak cakap area Melayu. Kedai mamak pagi jadi dah mamak. Tak boleh. Tak tahulah makan apa yang malam. Itulah, nak tanya dekat ni. Oh, sate hat. Dah buka belum? Oh, tak tahulah. Sate dia hat. kata 3 buka. Tapi tak tahu raya ketiga ni sate hat buka ke tak. Sepatutnya dia buka lah kan. Tidur lah. Oh, bestnya. Oh, selesanya nyamannya. Yang jomlah kita bermesra. Mari kita baring-baring, golek-golek. Alah, ada budak dah balik. Lama. Kita orang kali ni betul-betul jadi musafir di Aidilfitri. Jam belum pukul 4 petang, kita orang semua dah settle solat asar. Best gila. Aku suka bayangkan kita dapat voucher diskaun 50% solat. 2 rakaat Zuhur, 2 rakaat asar. Sekarang relax, tunggu maghrib. Syok betul lah. Musafir. Macam mana lagu musafir di Aidilfitri? Musafir di Aidilfitri, ku tumbuk musafir tu perutnya bakal lakau. Ya. Ada macam-macam. Ada pingpong, ada dart. Aircon rosak. Nama dia playroom. Itu kat sini kita ada archer. Itu koyo namanya. Lekat Oh, dia boleh lekat. Long ada tu makan. Yo. Long ada lubang. Lubang. Itu dia pemanah daripada Taman Kampung Kuantan Lebuh Biru. Oh lama tak kena. Walaupun tak kena, kita ulamakan dia biar dia ada semangat. Ya. Tengok. Yo. Tengok dekat. Bullseye. Bullshit. Alah, 10. Apa bulat dan tau. Itu dikira 10. Yo. Hebat Mong. Ya, hebat. Naruto dapat apa tadi? 8. Boleh tahan? Ain pakai yang tak ada tu punya, yang tak aci punya. Yang tak aci. Ini tak aci. Oh, yang aci. Yang aci. Yang tak aci apa tak lagi. Okey, tengok. Oh, Dia sudah mula riak. Zaman kejatuhan dia dah tiba. Tadi dia tak riak, ni dah riak dah.
pertama kejatuhan. Oh, faham? Oh, Riyad, boleh gak? Pergi perang. Boleh. Ambil tiket pergi sana. You know where. Alah, mak kacau benda tu. Kalau tak ada, menyasar sampai D1. Sangkai batang bumbu. Mereka cuba memimpong sesama sendiri. Gila best tempat ni. Aku belum tunjuk korang swimming pool dengan trampolin lagi. Tahu tak peraturan di sana? Sana? Mungkin lepas ni diorang akan main trampolin. Ataupun mak dia. Dia macam Mak dia main trampolin. 1-0. Okey lah. 2-0. Talented. Di sini. Dan emak sedang merakam anak-anak bermain pingpong. Best tempat ni best. Banyak aktiviti. Berapa kali dah? Ada juga ni futsal. Ada sana tu, yang tu trampolin. A little longer than a few minutes later. Alamak, cantik gila view ah. Okey guys, jam sekarang pukul 5.45 petang. Kita orang nak keluar cari makan dulu. Sekaligus lah merangkap makan malam. Target utama dia kita nak pergi ke Sate Hut. Tapi raya ketiga ni peluang untuk Sate Hut tu buka tipis. Kalau tak ada pun kita usah apa kedai makan yang ada sepanjang jalan ni. Janji boleh makan, kenyang, gila, balik, tidur. Besok kenduri. Skincan. Ini nama dia Kampung Sungai Leman. Kampung Leman je ya? Kampung Leman. Leman punya kampung. Yang tadi berdiri pijak on the Instagram tu Leman lah tu. Muka dia macam Leman je. Oh lama, legend. Awak gila, burung-burung berterbangan. Sawah padi. Oh. Sekarang ni dah pukul 6.30 petang. Aku masih lagi kat sini. Tak sampai lagi dari tadi. Perut dah lapar gila. Aku nak pergi makan dekat Sate Hut tu je. Kalau tengok Google pun aku ingat dalam 15 km. Tapi kalau dia kena jam yang macam ni, aku ingat kita makan moreh je lah malam kan. Pukul berapa. Aduh. Hui, lapar ciut. Cepatlah. Kenapa suka sangat jam ni? Okey guys, jam sekarang pukul 7 petang. Kita orang Sate Hut tutup. Terpaksa makan dekat sini lah. Ini je yang buka. Nampak macam meriah. Seafood. Apa benda nama dia? Seafood sedut. Seafood sedut tu. Banyak kan? Ada bengkel? Bengkel ada. Oh, ngam. Muka mangsa-mangsa kelaparan. Last makan apa? Mi goreng mamak. Maggi goreng mamak. Pagi pukul 8. Pukul 10 sampai. Ini dia nama kedainya, Island Seafood. Ada nombor telefon tu. Kalau nak makan seafood, call nombor telefon. Okey lah, nampak meriah. Ada bunyi masa dalam tawar. Apa? Korang pun ada bunyi masa Ada?
Tayar. Bukan jalan dia, tak tahu. Mungkin dia pakai tar yang berirama. Sepanjang jalan tu kan. Grrrr. Yalah. Rasa macam ada rosak. A few moments later. Akhirnya guna gas rokai. Pedas. Nak tahu kedai makan tu sedap ke tak sedap, tengok orang yang dah makan tu betulnya. Kalau macam ni opennya sedap. Meja-meja lain pun semua clear. So 8.16 malam kita orang baru je habis nak balik ke homestay sehingga aircon safe. Semua okey, sedap. Cuma portion dia kecil kan. Dia kena buat portion jumbo ke. Cili daripada habis. Alamak, dah hujan. Dah gerimis. Ayin tu berstok. Kira sedap. Apa nama tadi? Island Seafood Tanjung Karang. Recommend. Kita semua puas hati. Cuma portion. Dengan hari ni kebetulan tukang masak dia seorang. Kesian juga tengok berada. Bayangkan seorang-seorang nak masak untuk semua orang ni. Lari dah ikut pintu belakang. Ni namanya karai. Karai ni barai dah ni. Tapi anyway, tukang masak Island salut dengan akak kelang kabut. Aku tak rakam pula video dia. Akak tu kelang kabut. Pedas. Okey, kita orang singgah ke 99 Speed Mart. Diorang nak cari cemil-cemilan Malangkang nak makan dekat bilik. Roti. Lagipun tadi makan tak puas, tak kenyang sebab dia punya portion sikit lah. Sedap tapi sikit. Nyesal pula tak order dua. Semua ada kat dalam tu. Alhamdulillah, aku bersyukur sangat-sangat sebab dapat tengok anak bini aku happy, ketawa, enjoy sepanjang cuti raya ni. Aku tak jangka betul yang raya ketiga ni akan jadi antara raya yang meninggalkan kesan di hati masing-masing sebab syok lah. Trip ke Sekincan ni syok lah. Aku enjoy lah. Terima kasih Allah. Terima kasih sebab bagi aku happy kan aku punya birthday girl. Bini aku sebenarnya hari jadi dia hari ni. Hari jadi tua dah mamat tu. Okey, kejap lagi nak balik ke bilik. Alhamdulillah, aku rasa macam puas sangat. Banyak untuk jajan dia orang beli. Buat makan. Makan lagi. Tak kenyang. Sikit dia punya portion dia kecil. Tunggu ibu jap. Beli roti. Tunggu ibu. Betul. Tu lah. Ada dua cashier Cukup kecil. Tak ada beg dalam ni. Later that same evening. Yes. Maintain. Alah. Okey, aku. Okey. Dah dapat lah tu. Jadi.
Tak warm up. Jangan badminton. Salah game. Jangan jadi bukan alam. Tak kan nak buat kolam. Oh. Siapa suruh susun? Kau. Yes. Satu lawan satu. Yeah. Cekal saja. Aku nak dia main. Dia main. Alah, yes. The next day. Hai, what's up guys? Selamat pagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Hari ni hari raya ke-5. Bukan, silap. Hari ni hari raya ke-4. 3 hari bulan. Lantaklah berapa hari bulan pun. Korang tengoklah kalender. Raya ke-4. Alright, aku baru je bangun tidur. Jam sekarang pukul 7.30 pagi. Ini pintu ni, yang ni bilik sewa ataupun dom kita punya hotel lah. Hotel ke homestay ke nak panggil apa aku tak tahu. Sana jiran sebelah. And ya, bentuk dia memang nampak macam, nampak tu. Panjangan. Kan. Ni. Dari situ sampai situ tu memang kita orang punya lah sampai pintu tu. Macam sarang burung walit. Kebetulan dekat sini pun memang banyak gila sarang burung walit tu. Kau boleh nampak dekat mana tu? Itu menara Eiffel Tower. Kan? Tu. Tu. Tu kan sarang burung walit. And then dekat sana lagi ada tu. Aku nak tunjuk satu-satu pun aku tak tahu, dalam kamera tak nampak. Tapi kalau tu. Okey. Alright. Jap. Sekejap je. Tu. Sarang burung walit. Nampak? Kan? Sarang burung bobot cekal Ayen Naruto bapaknya dan juga Ayen Naruto bobot cekal dan bapaknya. Mak dia tak ada sarang burung. And kejap lagi kita orang akan pergi main pingpong kot. Budak-budak tu dah gian main pingpong. Malam tadi main lagi dah main. Aku pun syok juga main. And hari ni acara kita orang adalah pergi beraya di rumah saudara yang tak jauh daripada sini. Ini kita berada di Parit 5 Sungai Burung Sekincan macam tu. Yang kita nak pergi tu Parit 7. Parit 7. So tak jauh lah, jarak dia 2 parit je. Langkah 2 parit sampai. Satu benda yang best dekat tempat ni kan, kau boleh nampak itu tempat barbecue disediakan. Tinggal bawa queue je. Babi dia dah ada. Lepas tu belakang-belakang ni semua tempat-tempat bebel. Tempat ni bel lah. InsyaAllah kita orang akan repeat lain kali nak bawa Shima dengan Soleh. Sebab ini pun tempat lapang ni kan. Ini kalau Soleh naik dia punya keanderaan, seronok dia. Lepas tu terus sana tu kolam mandi. Ada trampolin. Aku tak main sangat trampolin sebab takut bocor pula. Saiz aku tak mengizinkan. Okey lah guys, aku nak tunggu anak-anak aku bangun. Bini aku siap semua, kita nak pergi. Tak tahu nak cari sarapan ke apa, ataupun makan Maggi yang kita beli dekat Aircon Safe Speedmart nanti malam tadi. Okey. Dah. Banyak sangat aku bebel ni kan. Kau menyampah pula tengok muka aku. Orang buat aku. Dey, pada yapa. Nauru tarabesona. Nuru tarabesona madri. Sindade. Cit. Diorang kata kalau nak datang ke kawasan sawah padi macam Sekincan, dekat Kedah ke mana-mana, kena tunggu dia punya padi menguning baru cantik. Buat masa ni aku tengok padi ni masih lagi belum menguning. Dia menghijau. Adalah beberapa bunga warna kuning tu, kalau kau boleh nampak. And sawah dia nampak
segar-segar lah padinya. Tu ada pagar ni. Ni. Tak lama lagi dah boleh tuai dah kot padi ni. Tu. Inilah dia sumber beras tempatan kita. Aku jumpa ni guys, pantry. Kalau nak buat family day kan, kemah pun ada bagi. And then tempat duduk beramai-ramai pun ada. Dalam pantry ni kita tengok. Ada microwave. Masak air. Ada lagi benda yang menarik. Sinki. Dan ada peti ais. Tempat air kowe pun ada. Komplit dah. Function. Seriously. Kalau kau bawa es krim ke, memang tak gaduh lah. Lepas tu, sebelah dia, aku nampak ada benda yang menarik. Ni. Ini kalau nak masuk memang kena bayar lebih ke apa ke, aku tak tahulah. Ni berkunci. Korang tahu ni apa? Aku tak boleh nak tunjuk dalam. Ini tempat ni bilik karaoke mah. Korang suka karaoke kan? Ni Heaven Suite. And then kita orang sini. Ni Masya Allah. Playroom, tempat kita orang main pingpong malam tadi. Ada lagi. Ni kalau kau suka praktis memanah pun ada juga. Kalau nak main futsal, ada ni. Futsal. Tiang gol semua siap. Bola pun ada. Siut lah. Ada juga disediakan bagi. Aku tak tahu bagi ni untuk apa. Untuk main lumba-lumba bagi ke, nak ronda-ronda dalam ni ke, tak tahu. Tapi itulah. Parking pun luas. Lepas tu parking dia memang dia dah letak siap-siap nombor bilik. Dan kita orang di satu, kita punya nombor. Nampak? Di satu. So kita dapat 1, 2, 3. 3 parking di satu. Ni semua kita orang punya. Kalau ada 2, 3 kereta boleh lah impit-impit 4 kereta kan. Lebih sikit pun tak pekut sebab tu. Sana-sana ada lagi tu. Suka tikau. Ini sebab tu nama dia Triangle Farm Cottage Homestay. Ni. Lepas tu inilah, ni store. Semalam kita orang ingat ni bilik kita orang punya store. Dalam ni tak apa-apa barang. Alright, satu round dah aku bawa korang pusing. Itu sarang burung Walid. Itu sarang burung Walid. Itu sarang burung Walid dan anak-anaknya. Walidmu. Not bad. Oh ya, sana ada glamping. A few moments later. Okay guys, jam sekarang dah pun pukul 12.30 hari. Masa untuk kita orang check out. And orang kampung pun, Epit, Kak Long apa semua dah pun sampai area Sekincan ni lah untuk pergi ke rumah saudara yang berada di Parit 7. Kita orang sekarang dekat Parit 5. So dekat je, tak ada hal. Diorang sampai dulu pun tak apa, kita orang sampai kemudian. And best, tempat ni best. InsyaAllah kita akan datang bawa Shima dan Soleh dan menantu aku. Of course kita akan repeat. InsyaAllah tahun depan ikut raya. Shima kan? Kan Shima? Shima mesti nak ikutnya. Dia mesti terliur tengok video ni. Okey lah guys, itulah kita orang punya trip ke Sekincan Homestay Triangle Farm Cottage Homestay namanya. Itulah, korang cari sendirilah kalau nak tengok. Gerak lu. Okey,
check out time, pulang balik kunci kepada tuannya. Okey bang, check out. Tinggal je. Lain kali lagi jumpa. Betul. Saya akan datang lagi. Sini. Bagus lah tempat ni. Bila buka? Baru buka? Sudah 3-4 tahun dah. Oi. Semua benda nampak baru lagi. Macam kita maintain tu terus. Baguslah. Ini macam okey bang. Selamat Hari Raya. Alright, jumpa lagi. Yes. Ini dia punya logo, ada sampah sikit. Triangle Farm Cottage House. Aku recommend. Sangat recommend. Okey. Inilah rumahnya. Kami menjaga masa dengan baik. Awal sehari. Siap enjoy. Itu kok kerenteng rambutnya kenapa? Mandi air hotel. Mak pun baru sampai. Cantik timing ah. Timing international punya. Sharp petek. Assalamualaikum. Siapa yang boleh disalam? 1 jam lebih awal ni malah sampai di depan 1 jam awal. Ni boleh salam. Dia pergi pukul 8, kita pergi pukul 9. Baru keluar dulu tapi kita sarapan. Susah nak jumpa ni. Atika Salehan. Orang Lumut, Manjung. Orang Manjung. Sampai semalam dia setting. Masuk. Ya. Masuk. Alright. Ni laki Atika. Kantoi lah. Oh, okey. Dia bujang. Dah lama ya, Mat? Kau mandi dulu tadi? Mandi apa? Kolam ada? Ada kolam. Mandi yang mana? Ada budak. Budak. Naruto. Salam dulu. Salam Uyut. Ada salam Uyut. Ini isteri kau ada? Dia nak masuk ikon ni. Tak suka bilik situ. Tapi takut dia kalau aku buat kalau akan Nak air tak? Tak apa. Dia nama Mas Mana lah, Lady. Adik nak? Mas Lady. Tak manis. Ya ke tak manis? Ni tak ada gula. Dia pakai gula O. Banyak lah. Kilo gula O kat sini lah. Air gas mana yang tak manis? Manis tapi dia gula O. Banyak. Alhamdulillah settle beraya dekat rumah. Apa aku lupa paman apa nama, bibi apa nama entah, dekat Sekincan. Adik-beradik mak mertua aku. So sekarang jam dah pun pukul 1.45 petang. InsyaAllah lepas ni kita akan terus menuju balik ke negara nilai. Sekejap lagi salam-salaman, minta duit raya apa semua, kita pun balik. Inilah dia suasana sawah padi di Sekincan sekarang belum lagi menguning. Dia sebenarnya diorang kata kalau dah start menguning tu memang lawa gila lah kalau nak ambil gambar ke video apa semua. Sekarang ni dia masih lagi baru tanam ke apa tak, aku tak tahulah. Okay guys, itulah dia trip kita orang ke Sekincan. InsyaAllah kalau ada video lagi aku akan update. Jumpa lagi next time. Assalamualaikum. Adios berambus. Best gila. Raya kali ni best. Gila lah. Aku baru je ambil satu gambar dekat jambatan ni. Nanti korang tengok aku attach kat sini. Tu. Gila. Cun kan? Aku rasa gambar tu kalau aku upload kat media sosial, paling-paling 5 like dalam tangan Habib. Dalam masa 10 minit dapat 2 like. Confirm.
Gila lah sawah padi. Patutlah ramai orang gila bergambar dekat sawah padi. Cun, lighting cun. Semua cun lah. Wish. I like beras tempatan. Okay guys, Assalamualaikum. Kita orang on the way nak balik dah daripada Sekinchan menuju ke Negara Nilai. Jam sekarang pukul 3.15 petang. Sebelum kita balik, kita nak singgah membeli air di kedai menantu Tos. InsyaAllah. Kalau bukan nenek dia jagalah. Kalau nenek dia, itu besan Tos. Okay guys, doakan kita orang sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Cantiknya, masya-Allah. Amin. Tabarakallah. Oh, tengok. Cantik, memang cantik gila. Oh, lama seketul-seketul macam tai. Tu. Cerita dia macam ni. Awek yang jual air tu, hari ni mana dia? Dia jual air yang dekat belah ujung sana tu. Si Ayin berkenan menengoknya. Dia kata Ayu macam tu, macam gadis kampung idamannya aja. Jadi dengan bersemangatnya Ayin nak beli air. Jadi kita orang singgahlah beli air kat sini. Ini pula tempat yang aku beli jagung semalam tu. Jagung dengan air lah. Ya. Hari ni dia jaga ujung sana tu. Dia buat, aku rasa dia buat waffle lah kot kat ujung. So, adakah Ayin akan bertindak menuju ke arah sana untuk menghampiri gadis itu dan mendapatkan alamat Instagram beliau? Adakah? Kita saksikan bersama-sama. Boy. Tapi ramai pula orangnya yang datang. Kalau tak ramai senang budak Ayin ni nak ngejaskan je. Tapi kita tengok je lah apakah langkah seterusnya yang akan diambil oleh Ayin demi mencapai cinta si gadis air Sekinchan tu. Dia pergi. Mestilah dia pergi. Buat muka kucing gatal dia tu. Tengok. Pura-pura memilih sesuatu di sana. Dan dia lah sampai matanya menjeling-jeling ke arah gadis itu, menunggu peluang yang sesuai untuk beliau mendapatkan sedikit info ataupun kontak, cara nak kontak gadis itu. Adakah Ayin akan berjaya? Sama-sama kita saksikan episod percintaan 1000 tahun Ayin dan si gadis air Sekinchan. Sungguh manis drama ini. Aku pula dah boleh ke depan tadi. Aku cubalah. Ya, betul ya. Berkacamata hitam dengan berwajah manis, mencuba seteguk air demi percintaan. Aku nak masuk kereta ni pula masuk. Macam mana aku nak buat ni? Okey, kita buat macam ni. Senang sikit nak keluar. Lagipun kita boleh melihat drama si Ayin dengan jarak dekat. Ayin tidak bertindak pergi ke ujung. Aduh. Oh, ada. Tu garis air depan Ayin, nampak? Ada tu si Ayin tengah tersipu-sipu malu, berpura-pura kacak. Tu garisnya tu depan bini aku tu, dekat air warna kuning tu. Tu dia. Come on Yin. You can do it, my son. You are the son of the Lembu Rock. I know you can do it. Get the something. Yes. Anda akan menyesal sekiranya anda tidak bertindak sekarang, Ayin. Tapi orang lain yang membeli air ni pun, ialah membuatkan tugas semakin getir bagi Ayin untuk mencuba sesuatu manuver yang membolehkan beliau berjaya dalam misinya ni. Aku ni bercakap dia dari tadi, dah haus dah. Bini aku dulu beli air kelapa tu. Aku kirim jagung, ada goreng pisang. Tu dia. Bagaikan kucing yang kelaparan, Ayin sedang melihat gadis itu dan emaknya ataupun kakaknya. Ayin menuju ke sana, cuba menghampiri dan membuat sesuatu yang menarik. Adakah beliau akan berjaya? Nampak seperti sedang bercakap-cakap nampaknya. Ya, membayar. Tetapi gadis itu
tidak mengendahkannya. Oh, tidak. Beliau berjaya. Mari kita dapatkan jawapan daripada beliau secara live. Ada. Apa cerita? Gagal. Ha? Dia tak ada. Itu bukan dia. Bukan, kakak dia. Kakak dia. Loh. Tak berapa manis kakak dia. Gila kau tu. Jaga dia. Ibu yang cakap, okey. Kita cakap pun dia tak Bukan dekat sama. Sungguh evil. Betul lah. Betul lah, tak betul lah. Papa Adik dia pun lagi manis. ingatkan dia. Kan. Dia tidak ada rupanya. Jadi Ayin gagal dia dalam misinya. Bukan di skin chat. Tahun depan cuba lagi. Cuba lagi. Ya, itulah tadi drama Ayin. Si kucing Ada belang. baju doh. 3 hours later. Signboard. Alhamdulillah, jam sekarang dah pun tepat pukul 6 petang. Ni dia, kita dah sampai Nilai, Plaza Tol Nilai. Kita lalu Lata, Highway Lata, Gadri, Elite baru sampai. Anak aku diorang senang je sempoi. Diorang masuk Setia Meru, Pekan Meru, Setia Alam, NKBE, naik Setia Alam sampai Elite. Diorang dah sampai rumah. Anak aku dah sampai rumah dulu dah, daripada tadi lagi sebenarnya. Kita orang baru nak masuk ke Plaza Tol Nilai. Okey lah guys, itu je lah kita orang punya percutian kali ni. Kita punya raya tahun 2025 ni, daripada hari raya yang mula-mula membosankan. Raya pertama, raya kedua tu macam biasa-biasa je. Masuk raya ketiga dengan keempat ni, Alhamdulillah best. Best yang? Best. Okey, enjoy. Happy. Sima kata, Sima amanahkan kat daddy, buat ibu bahagia. Ibunya pula asalkan Sima bahagia, ibu bahagia. Kau hantar hospital bahagia, dua-dua ni baru tahu. Okey lah guys, jumpa lagi lah next video. Ada sebarang bos aku nak balik nak rehat, bagi koceng makan. Pokok pun dah siram. Aku dah back to normal life. Dan tak ada apa yang menarik lepas ni. Just menjalani kehidupan macam biasa. Okey, bye bye. Assalamualaikum. Adios, sebarang bos. Blah. Sure. Assalamualaikum orang kampung, epic dan sebagainya. Siapa lagi ada kat kampung? Okey, kita orang baru je check in, kita panggil dom lah. Kita dapat dom dekat Skinjam, dekat je dengan rumah Tika Salehan. And dalamnya ada 2 aircon. Kita ada 10, nak kata katil ke tidak, 10 katil lah. So kita orang cuma ada 6 orang, ada lagi 4 orang. Epic, so malam ni kau tolak, boleh tidur sini, besok boleh bergerak dengan aman. Jalan tak jam. Betul cakap kau, jalan tak jam. Alhamdulillah best. Kita happy. Apa? Oh, tandas. Ya. Yeah. Tandas. Kalau kue ada ngeseng nang kene, ada mandi nang kene, ada heater, ada semua. And then ada tempat basuh, tebuk, tak bocor. And then ada 2 toilet yang sama. Sini pun kalau aku ngeseng boleh mengeseng berjemaah 2 orang sini ya. Ada aircon, heater, complete base 300 berbaloi 10 orang. Kalau seorang bayar RM30, saya tolong. Jadi belum cerita kat luar lagi, kat luar aktif menyukainya. Ada trampolin, swimming pool, bilik playroom. Semua ada lah. Okey.